untuk coach tadi ada kata tentang heavyweight, lightweight dan kena gunakan weight yang betul lah untuk dapatkan range yang betul. Cumanya ada ke tidak satu level di mana dia menggunakan berat yang terlalu berat sangat, dia boleh buat laparan tapi mungkin form dia lari sikit ke apa ke, benda tu boleh dia ada macam ni tau perbezaan. Bila kita training, kalau kita nak buat bodybuilding, so bebanan dia tu dia tak sama macam yang ego lifting lah. Right. Strength training macam powerlifter kan, strongman lain. Bodybuilding lain. Bodybuilding kita lebihkan fokus dekat form, dekat kita punya time under tension, kita punya squeeze dengan kita punya stretch. Ini adalah formula training untuk building muscle. Tapi kalau untuk strongman, powerlifting lain. Dia tak fokus tu, dia fokus pada strength. Kebanyakan orang confuse kat situ. Bila orang ingat kita bodybuilding, mesti kena kuat. Kita strength nombor 2, nombor 3. Untuk bodybuilding lah. Ini based on saya punya experience lah. Saya rasa ini lebih efektif, dan untuk orang nak masuk bodybuilding dia kena faham. Dia nak apa? Dia nak go for strength ataupun dia nak building muscle. Dia adalah dua perkara yang berbeza. Dia bukan apa bang, sekarang ni dia isu apa tau? Dia tak ada isu. Netizen tengok abang Sadar je, alah bukan boleh angkat kelapa sawit pun, alah bukan kuat mana pun. Okey. Cerita orang ni. Okey. Sebab kita pergi gym, kita bukan nak kerja angkat sawit. Betul. Kan? Orang yang angkat sawit tu, dia memang dilatih untuk angkat sawit. Kalau macam abang dilatih untuk angkat sawit, abang angkatlah sawit. It's very simple explanation kan? Contoh kalau orang kerja kontrak, dia kan? Bodybuilder pun tak boleh buat. Betul. Lama kan? Sebab dia punya muscle endurance kan, dia dengan muscular strength dia tak kuat. Tak sama lah. Dia buat apa benda yang dia nak. Okey, untuk bodybuilder dia nakkan hypertrophy, dia Betul. dia nak buat kerja-kerja kontrak Kan? Sebab orang yang angkat sawit, kerja dia ini angkat. Movement dia tu je. Betul. So dia dilatih untuk benda tu saja setiap hari. Orang ni stop lah nak pandang negatif dekat geng-geng yang main gym, kata geng main gym tak kuat lah benda semua. Masing-masing punya target masing-masing lah. Sebab kita bodybuilding, kita nak badan cantik. Kita bukan nak apa ni, strength, kita nak angkat berat ataupun kita nak bergaduh orang, tak. Kita bukan fighter lah. Kita fighter kat rumah je. Faham lah. Faham lah. Faham lah. Guys, Coach Sam ada lagi nanti dia nak share tips dengan korang. Stay tune guys, next video.